الذين يأكلون الربا. Dia tak boleh wakaf kat sini. Ya'kuluna riba. Ba dua harakat. Saya tak ingatkan ada tegur apa tadi. Oh, bukan. Okay, minta maaf. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا Masya Allah, bagus, very good. لا يقومون إلا كما يقوم الذي لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس. Masya Allah, bagus. Terjemah. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Okay, Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. وأهل الله البيع وحرم الربا. Okay, Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. Okay, Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. هم فيها خالدون. Okay, Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. والله لا يحب كل كفار أثيم. Okay, Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. Masya Allah, bagus. Very good. Terjemah. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Masya Allah, very good. Terjemah. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. لا تظلمون ولا تظلمون. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Masya Allah, very good. Terjemah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Okay, Masya Allah, very good. Terjemah. Allahul Azim. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah wa syukurillah. Tahniah Tuan Jamal kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. InsyaAllah Tuan Jamal, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Okey. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد. Okey. Khalis kena baca dengan hukum tajwid sekali. Kaf tu sebenarnya datang daripada 3 huruf, iaitu kaf, alif, fa. Yang kedua, ha. Ha ni ha dengan ya. Panjang ni 2 harakat. Betul tak Khalis? Betul. Sekarang ni ain. Ain, nampak tak ikhfa kat sini? Betul tak? Kenapa ikhfa? Okey, macam ni. Ain tu datang daripada 3 huruf, ain, ya, nun. Lepas tu ain letak baris, ain baris atas, ya ada panjang dengan nun tanda mati. Nun tak ada mati lah. Okey, nun kat sini. Okey, sekarang sod. Macam mana huruf sod pula? Bunyi sod. Sod, alif, dal kan? Betul tak? Betul. Okey, sod baris atas, lepas tu alif panjang, dal tu korpolah kubro. Okey, kat sini antara ani nun mati bertemu sod, hukum dia hakiki. Sebab itu kena dengung 2 harakat. Okay. So bacaan dia kaf, ha, ya, ya, sod. Okey. Dapat tak Khalis? Okay, cuba baca dari sini. Kaf, ya, ain, sya, fa, Ain tu panjang. Iya. Iya. Sod. Cuba baca yang ni. Betulkan yang ni dulu Khalis. Sod. Dengung macam tak dengung je. Macam tak panjang. Cuba lagi. Lagi sekali macam kurang tepat. Yang satu. Okay. Jangan putus tau. Dia berterusan. Sod. Yang sod. Okay, Masya Allah. Bagus, very good. Kaf. Kaf. Ulang balik. Kaf. Yang sod. Ain tu panjang. Yang macam ya, betul. Sod pun panjang. Panjang, ain panjang, sod panjang. Dengung je 2 harakat. Dengan ha dengan ya 2 harakat. Lagi sekali Khalis.
kaf, sad. Tolong baca lagi sekali kali. Ustaz nak kali baca tidak putus-putus. Okey, dengan lancar. Okey, lagi sekali. Kaf, ayam, sad. Kali baca ha tu 2 kali tau, bukan 2 kali. Kalau kali baca 2 kali, dia akan mengubah maksud ni. Kali kena baca 1 kali je. Kaf, ha, ya, ain, sad. Lagi sekali. Kaf, kaf, ya, sad. Kau 2 kali. Ustaz tak nak 2 kali, dia sekali je. Okey, lagi sekali. Kaf, kaf, ya, ayam, sad. Okey, Masya Allah, kau beri kot Khalish. Zikrullah mati Rabbika abduhu Zakaria. Okay. Abdahu, bukan abduhu. Zakaria. 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Dia tak jadi 4 atau 5 harakat? Sebab kita wakaf. Kalau wakaf, mad jaiz dia akan jadi 2 harakat. Kalau kita wasal, mad jaiz, mufasil akan jadi 4 atau 5 harakat. Lagi sekali. Zikru rahmati Rabbika abdahu Zakaria. Okay, Masya Allah. Bagus beri kat Khalish. Nidaan Afiyya. Okay, Masya Allah. Bagus beri kat Khalish. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukur tanya Khalish kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Okay, Khalish tolong sebutkan hukum tajuk yang ada dalam kotak ni. Yang pertama, kum. Soal Safawi. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Ma asli. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Majais Mutasib. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Idgham Wajibul. wajibul gunnah. Okay, Masya Allah, kau beri kat Khalish. Majais munfasil. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Tabi'i. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Izhar Safawi. Okay, Masya Allah, kau beri kat Khalish. Tabi'in. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Idgham bi gunnah. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Tabi'in. Masya Allah, kau beri kat Khalish. Wahid. Qalqalah kubra. Okay, Masya Allah, kau beri kat Khalish. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur tanya Khalish kerana telah berjaya membaca dengan sangat bagus sekali pada petang ini dan juga telah berjaya menjawab soalan tajwid dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Okay, insyaAllah Khalish. Assalamualaikum
Okay. ibadati. Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. Kadzalika Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. samawati Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. bi alihati bi alihatina Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. fabatila Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. hamilati Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. waradiyalaha Okay, lagi sekali, Bara. Minta maaf. waradiyalaha Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. asifata Okay, Masya Allah. Very good, Bara. fasyatri'i Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. ridoni'i ridonini Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. Okay, ni hukum apa, Bara? mat asli Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. Right, seterusnya, Bara. la hayata Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. Ni hukum apa? mat tabi'i Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. wajah alani Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. bilisanina Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. manafi'a Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. tawina Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. fahijaba Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. hafizina Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. hamidata Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. wa abina Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. ahaditha Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. wa ilahi Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. Ni hukum apa, Bara? mat tabi'i Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. biyaminika Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. li abihi Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. sahibatihi Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. wa akhirihi Okay, Masya Allah. Bagus. Very good, Bara. Okay, so insyaAllah kita akan masuk huruf yang berbaris dhammah ataupun berbaris di hadapan. So bacaannya hendaklah munculkan bibir dan kita sebut dia dengan letter U. Okay? okay Alright. So bu, okay. bu Okay, bagus, very good. Bara, okay. babi bu Masya Allah, very good. Bara. tatitu Masya Allah, very good. Bara. jajiju Masya Allah, bagus, very good. Bara. dadidu Masya Allah, bagus, very good. Bara. dudidi Masya Allah, bagus, very good. Bara. dudida Masya Allah, bagus, very good. Bara.
Dudidu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Fa'ala. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Fu'ila. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Kataba. Okay, Barak minum air dulu, Barak. Okay. Okay. Alright. Okay. Kataba. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Kutiba. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Qara'a. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Quri'a. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Daraba. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Duriba. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Hasuda. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Fahuwa. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Yamuna. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Dohuma. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Karuma. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Koruba. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Laula. Okay. Lauma. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Lauma. Kejap, apa beza? Oh, okay. Beza kat sini badan Hamzah tu. Okay, sebenarnya badan Hamzah ditumpang badan alif satu harokat. Hamzah tumpang badan waw satu harokat juga. Okay. So bacaan dia menjadi kesemua satu harokat sahaja. La umma. Lagi sekali. Lauma. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Rajulu. Okay, Masya Allah, bagus, very good, Barak. Azum. Azuma. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Kathura. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Rusulu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Okay, Barak boleh minum air dulu. Khaliku. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Bari'u. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Qabidu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Basitu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Halimu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Azimu. Okay, Masya Allah, very good, Barak. Lagi sekali, Barak. Azimu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Hafizu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Jalilu. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Wa'ulahi. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Wa'ilahi. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Hukum apa ni? Mat tabi'i. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Basorihi. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Atiyati. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Okay, ini hukum apa, Barak? Mat asli. Mat Mat badal. Mat badal. Mat badal tu apabila Hamzah bertemu alif. Okay. So kalau nampak Hamzah dengan alif, so hukum dia mat badal. Dapat? Dapat. Very good. Okay, seterusnya. Bakhorati. Masya Allah, bagus, very good, Barak. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, Tanya, Barak.
kerana telah berjaya membaca sangat sekali pada petang ini dan juga telah berjaya menjawab soalan tajwid dengan sangat bagus sekali pada petang ini. Okay, insyaAllah Barak kita jumpa lagi pada hari esok dan insyaAllah kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa selepas okay. Masya Allah, very good. Bihakin. Bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billahi aradna illa ihsana wa tawfiqa. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Bihakin. Ulaika lazina ya'lamu Allahu ma kubi fa'arid an hum wa'ishum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Bihakin. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta biiznillah. Okay, illa lama asli. Wa ma arsalna illa liyuta biiznillah. okay, Masya Allah, Masya Allah, Wa bagus, very ma good. arsalna mir rasulin illa liyuta biiznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Okay, Masya Allah, bagus, very good. Bihakin. Fala wa rabbika la yu'minuna yuhakimuka. Fala wa rabbika. Lagi sekali, Bihakin, minta maaf. Fala Lagi sekali, Bihakin. Bihakin. fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai tawayu
Okey, Masya Allah, very good, Hakim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah wa syukurillah, tahniah Bi Hakim kerana telah berjaya membaca dengan sangat Yauma takun Yauma takunu. Lagi sekali. takunu Masya Allah, very good. Jangan panjang atau no? Satu harakat sahaja. Yauma takunu sama. Okey, Masya Allah, very good. Okey, kita akan Takunu sama bukan jangan baca panjang. Sama ukal muhl. Okey, kita wakaf ha dulu. Ha yang pertama kena sebut muh, ikut ustaz. Muh. Okey, kemudian kita sebut lam mati. Muhl. Masya Allah, very good. Lagi sekali, Izzat Azmi, satu dulu. takunu sama kalian Muh kalmuhl. Kalmuhl. Ikut ustaz. Kalmuhl. Lagi sekali. Okey, bagus, very good. Izmir, tolong baca Izmir. Yauma takunu sama kalhumi Ukal muhl. Ukal muhl. Izmir baca panjang ni. Okey, dia jangan baca panjang. Lagi sekali Izmir. Yauma takunu sama kalmuhli. Okey. Lagi sekali Izmir. Yauma takunu sama kalmuhli. Masya Allah, very good. Ada sebut tak Ada. Okey, Masya Allah, very good Izmir. Okey, seterusnya Izzat. Yauma takunu sama kalmuhli. Ada sebut tak lam? Ada. Okey, Masya Allah, very good. Izzat Izmir, seterusnya. Fatakunu. Okey, Masya Allah, very good. Fatakunu al-jibalu. Masya Allah, very good. Dan Fatakunu jibalu kal-ihni. okey, lu satu harakat saja, bukan dua harakat. Lu kal lepas tu baru sebut nun mati. Ikut ustaz. Aihin. Okey,
Lagi sekali Izzat Izmir. Wa takunul. Kunul jibalu in. Okey. Izzat Izmir, Izmir. Tolong baca Izmir. Wa takunul jibalu in. Okey, Masya Allah. Very good Izmir. Bagus. Aihin. Okey, seterusnya Izzat. Wa takunul jibalu in. Okey. Kurang hampir tepat. Wa takunul jibalu kal aihin. Okey, lagi sekali Izzat. Wa takunul jibalu Aih. Satu lagi, lam tu kena sebut lam mati dengan betul-betul. Nul. Cuba sebut. Nul. Bukan no. Bukan nul. Sebut betul-betul. Nul. Lidah dekat langit. Izzat. Nul. Kal. Wa takunul jibalu kal aihin. Wa takunul jibalu in. Mana nun? Aihin. Okey. Lagi sekali. Wa takunul jibalu in. Kena sebut nun tu. Aihin. Ikut set. Aihin. Okey, lagi sekali. Wa takunul jibalu kal aihin. Okey, Masya Allah. Izzat. Seterusnya. Wasabirin. Masya Allah. Very good. Wasabirin fil ba'sa. Ba, bukan ba Ba. Cuba sebut. Fil ba'sa'i. Izzat Izmir. Fil ba, bukan ba. Fil ba'sa'i. Fil ba'sa'i. Okey. Okey, seterusnya. Wasabirina fil ba'sa'i watta. Jangan lupa. Iwad darra. Wad, masukkan wa ke dalam huruf dad. Wad, masuk dad, masuk ke dalam huruf ra. Wad darra'i. Ra panjang. Wajib atas. Okey, lagi sekali. Wasabirina. Tekan. Wasabirina. Seterusnya baca. Fil ba'sa'i. Okey, bagus. Wad darra'i. Okey. Ustaz dengar seorang je baca. Patutnya dua-dua baca.
Wad Darra'i. Wad-dar. Bukan wadi. Wad-dar. Wahinal ba's. Ba's. Sebut Hamzah dulu, baru sin mati. Ba's. Ikut Ustaz. Ba's. Okey. Izmir, tolong baca Izmir daripada awal. Wasadirina bil ba'sa'i Bagus. wad-dharra'i wa hinal ba's. Okey. I itu satu harakat, bukan dua harakat. Ulang balik. Wad-dar. Wad-dar. Wad-dharra'i wa hinal ba's. So very good. Izmir, okey. Seterusnya Izzat. Wassa. Okey, ulang balik. Wassabirina. Ulang balik. Fil ba'sa. Okay. Dia sebut. Okey, bagus, very good. Izzat. Okey, seterusnya Izzat. Wad-darra'i. Tekan. Wad-darra'i. Wad-darra'i wa ulang balik Izzat. Wad-darra'i. Ulang balik. Wad. Ulang balik Izzat. Wad. Tekan. Wad-darra'i. Izzat, itu bukan tekan Izzat. Tekan macam ni. Dor. Cuba sebut. Dor. Darra'i. Itu tekan. Darra'i. Panjang sikit lagi. 5 harakat. Salah. Lagi sekali. Darra'i. Ulang balik. Wahinal ba's. Okay, kenapa hidupkan Izzat? Ni hidup ke mati ni Izzat kalau kita dekat akhir ayat? Bila kita waqaf, sin akan jadi sakinah. Ulang balik Izzat. Wahai. Ya, Masya Allah, very good Izzat Izmir. Sadaqallahul azim.
Azim. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukur. Kerana telah berjaya.